Sekarang, kita sudah tahu bahawa cas elektrostatik adalah asas kepada kuasa pemusnahnya. Cas inilah yang membolehkan zarah plastik berpaut pada membran, melintasi halangan biologi termasuk otak, mengikat pada protein dan mengganggu proses genetik. Cas tersebut mengubah plastik daripada sesuatu yang lengai menjadi daya pemusnah yang kecil tetapi kuat dalam biosfera dan manusia. Memahami perkara ini, kumpulan saintifik ALLATRA merupakan yang pertama mencadangkan hala tuju strategik, iaitu untuk melucutkan keupayaan nanoplastik untuk mengumpul dan mengekalkan cas elektrik. Perhatikan bahawa terdapat banyak nanopartikel di sekeliling kita, namun kebanyakannya tidak menembusi atau memusnahkan diri kita sendiri. Hanya plastik yang menembusi atau memusnahkan diri kita sendiri. Oleh itu, jika kita dapat menghapuskan sifat ini, maka kita boleh menukar mikronanoplastik menjadi zarah lengai dan tidak berbahaya yang tidak lagi menimbulkan bahaya kepada kita atau biosfera. Sekarang, bagaimana kumpulan saintifik ULATRA dapat memahami perkara ini dan menjadi yang pertama mencadangkan penyelesaian? Jawapannya bermula sejak bertahun-tahun lamanya dan kepada hasil kerja dari Igor Danilov, seorang ahli vertebrologi dan penyelidik yang menghabiskan bertahun-tahun mengkaji penyakit tulang belakang. Lebih 20 tahun yang lalu, beliau terlibat secara aktif dalam penyelidikan saintifik yang tertumpu pada penyiasatan proses degeneratif dalam cakera intervertebral. Karyanya merangkumi kajian eksperimen dan klinikal yang komprehensif untuk memahami perubahan morfologi dan biokimia yang berlaku dalam nukleus pulposus, bahan antara sel dan tisu rawan cakera intervertebral. Semasa mengkaji proses selular, dari Danilov menumpukan pada pengawalaturan imun dan tindak balas patologi yang boleh mencetuskan degenerasi diri. Beliau menyatakan bahawa disfungsi mitokondria adalah salah satu pemacu utama perubahan ini. Dan pandangan ini menjadi titik permulaan untuk menyiasat apa yang mungkin mengganggu fungsi selular. Dari Danilov kerap melawat makmal khusus dan semasa analisis terperinci, beliau menemui zarah asing di dalam sel, yang kemudiannya dikenal pasti sebagai plastik. Penemuan ini menjadi detik penting dalam penyelidikannya ketika beliau mula menganalisis kemungkinan mekanisme bagaimana plastik mempengaruhi sel. Melalui penyiasatannya, Igor Danilov mendapati bahawa kesan negatif zarah plastik kecil pada sel berpunca daripada kerosakan yang disebabkannya terhadap mitokondria. Kesimpulan ini berdasarkan pemerhatian bahawa sel yang mengandungi zarah plastik kecil ini menunjukkan tanda-tanda disfungsi mitokondria yang jelas, yang seterusnya memburukkan lagi proses degeneratif. Di sini, Igor Danilov mencadangkan bahawa keupayaan zarah plastik untuk menembusi sel mungkin disebabkan oleh sifatnya yang seperti elektrik, iaitu keupayaan untuk mengumpul dan mengekalkan cas elektrostatik yang membolehkannya membentuk cangkerang biologi di sekelilingnya. Sifat ini membolehkan zarah plastik memasuki sel dengan mudah, mengelakkan pengesanan oleh sistem imun, melintasi halangan biologi pelindung, termasuk penghalang darah otak, mengganggu fungsi sel normal, dan mencetuskan degenerasi dan kematian sel. Atas dasar ini, Igor Danilov mencadangkan bahawa untuk meneutralkan zarah-zarah plastik kecil ini, kita mesti melucutkan keupayaannya untuk mengumpul dan mengekalkan cas. Beliau berkongsi penemuan dan unjurannya tentang kesan berbahaya zarah plastik kecil dengan rakan sekerjanya dari pelbagai bidang perubatan, termasuk pakar bedah, pakar onkologi, pakar sitologi, pakar patologi dan ahli genetik, serta ahli biologi dan ahli kimia. Tidak lama kemudian, pakar-pakar ini mengesahkan pemerhatiannya yang membimbangkan bahawa zarah-zarah plastik ini terkumpul di organ-organ penting dalam badan seperti otak, jantung, usus, endokrin dan organ pembiakan di mana kehadirannya boleh mengganggu fungsi organ dan memusnahkan kesihatan kita. Ramalan Igor Danilov amat membimbangkan, terutamanya berdasarkan trend global, peningkatan pengeluaran plastik dan pengumpulan sisa plastik yang semakin meningkat di lautan dan ekosistem. Oleh itu, lebih 20 tahun yang lalu, kumpulan saintifik ALLATRA menyedari bahawa mikro dan nanoplastik menimbulkan
Ancaman serius bukan sahaja kepada manusia tetapi juga seluruh biosfera. Dan setiap tahun, bilangan zarah-zarah ini terus meningkat, memburukkan lagi keadaan di tengah-tengah perubahan iklim dan geodinamik yang semakin pantas di planet ini. Implikasinya meluas. Jika kita dapat menghapuskan cas daripada mikro-nanoplastik, kita bukan sahaja akan menghapuskan kesan merosakkannya terhadap kesihatan manusia, tetapi juga menghapuskan tenaga berlebihan yang terkumpul di biosfera. Tenaga yang kini mendorong krisis geodinamik dan memperhebatkan bencana alam. Plastik ini tidak lagi bertindak sebagai faktor ketidakstabilan dan banyak ancaman planet dapat dikurangkan sekaligus. Jika kita dapat mencari cara untuk melucutkan keupayaan nanoplastik untuk mengumpul dan mengekalkan cas. Persoalannya, bagaimana kita boleh mencapai matlamat ini? Baiklah, mari kita jujur. Tugas ini amat sukar. Tidak cukup sekadar memikirkan cara untuk meneutralkan sifat seperti elektrik plastik kecil ini dalam tabung uji. Kita mesti belajar cara untuk mencapai matlamat ini bagi setiap zarah mikro dan nanoplastik yang sedia ada dalam biosfera, termasuk yang terdapat di dalam tubuh manusia. Dan berbuat demikian tanpa memudaratkan manusia atau alam semula jadi. Memandangkan skala cabaran ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, penyelesaiannya memerlukan kerjasama antara pakar merentasi pelbagai disiplin, biofizik, nanoteknologi, toksikologi molekul, sains bahan dan perubatan. Pencemaran plastik bukanlah isu alam sekitar yang sempit. Merupakan cabaran global sistemik yang menjejaskan kesihatan, keselamatan, sumber asli, kestabilan tamadun kita. Dan kehidupan itu sendiri. 20 tahun yang lalu, kumpulan saintifik ALLATRA telah pun mengiktiraf bahaya mikro dan nanoplastik dan mengenal pasti prinsip asas bagaimana ia boleh dineutralkan. Tetapi sehingga hari ini, kita masih belum menemui cara untuk mencapainya. Itulah sebabnya ALLATRA menyeru penyatuan potensi saintifik dunia, satu mesej yang malangnya sering disalahertikan. Menyatukan saintis tidak bermakna mengurung mereka semua dalam satu makmal gegasi sehingga mereka menemui penyelesaian. Sebaliknya, ia bermakna memupuk kerjasama antarabangsa yang terbuka di mana pakar dari pelbagai bidang berkongsi pengetahuan secara bebas dan bekerjasama ke arah matlamat yang sama. Adalah tentang menyelaraskan kaedah penyelidikan, menggalakkan pertukaran data terbuka, membangunkan alat pemantauan yang serasi dan membuat keputusan dasar yang diselaraskan. Komuniti saintifik telah membuktikan bahawa kerjasama sedemikian adalah mungkin apabila manusia bersatu di sekitar matlamat yang sama. Pertimbangkan projek genom manusia. Beratus-ratus institusi merentasi berpuluh-puluh negara yang beroperasi di bawah piawaian data bersepadu telah mencapai satu kejayaan yang mengubah hala tuju sains dan perubatan. Dengan cara yang sama, menangani krisis plastik memerlukan kerjasama global. Usaha kolektif untuk melindungi diri kita dan planet kita. Pergerakan awam antarabangsa ALACA secara aktif menyokong inisiatif Paus Franciscus Laudato Si, yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi rumah bersama kita, planet bumi. Adalah sangat penting untuk menekankan bahawa Laudato jauh lebih daripada sekadar seruan untuk menjaga alam semula. Jadi, ia adalah panduan yang praktikal dan berasaskan saintifik. Peta jalan untuk mengubah dunia kita dan mewujudkan dunia yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ensiklik ini memberikan hala tuju yang jelas ke arah masa depan yang mampan, menyatukan ekologi, keadilan iklim, dan tanggungjawab bersama manusia untuk melindungi rumah kita bersama. Pergerakan ALATRA yang menerima pakai sepenuhnya prinsip-prinsip ini, memandang Laut Delta sebagai pemangkin yang kuat untuk kerjasama global dalam menangani cabaran alam sekitar dan sosial serta memelihara keseimbangan planet kita. Yang rapuh. Kardinal Peter Turkson, Chancellor Akademi Sains Kepausan, diiktiraf secara meluas atas kerja berdedikasi beliau dalam ekologi dan keadilan sosial. Terima kasih kepada usaha pendidikan dan advokasi beliau yang tidak kenal erti penat lelah. Ensiklik ini disebarkan secara meluas ke seluruh dunia sebagai panduan praktikal untuk melindungi planet kita. Adalah satu penghormatan besar bagi kami untuk memperkenalkan Kardinal Peter Turkson, yang akan bercakap tentang usaha
yang sedang dilakukan untuk mempromosikan ensiklik Laudato Si dan untuk mempraktikkan prinsip-prinsipnya. Jadi persoalannya, bagaimana kita boleh menjadikan Laudato Si dibaca secara meluas? Sudah tentu, ia adalah sebuah buku yang ada di sana. Saya telah membentangkannya di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya telah membentangkannya di UNESCO di Paris. Saya telah membentangkannya di Forum Ekonomi Dunia Davos. Jadi, saya telah bercakap tentang Laudato Si dalam beberapa persekitaran. Saya juga berpeluang untuk membentangkannya walaupun dalam kumpulan universiti. Ohio State merupakan kumpulan pertama yang ingin mendengar tentang Laudato Si. Dan sejak itu, saya telah berada di Dayton, saya telah berada di San Diego. Oleh itu, untuk menjadikan Laudato Si terkenal, kami memutuskan untuk mewujudkan apa yang kami panggil platform tindakan Laudato Si yang mewujudkan. Sebenarnya mengenal pasti 7 pelakon Laudato Si. Jadi gereja, mesyuarat, gereja, masjid, rumah ibadat, semua tempat ibadat. Tempat pengajian, jenis pengajian universiti asas, pusat pendidikan, pejabat dan kilang. Jadi, kami mengenal pasti 7 kumpulan ini dan berkata, okey, ikuti pasukan selama 7 tahun dan lihat apa yang anda dapat. Okey, semua itu adalah untuk mempopularkan kandungan ensiklik di luar sana untuk melihat dan menggalakkan serta membolehkan orang ramai mempraktikkannya. Jadi, ia bukan sekadar sesuatu yang ditulis tentang sesuatu yang boleh dilaksanakan dan 10 tahun sekarang, okey, sekarang tahun 2025. Keputusan itu diterbitkan pada tahun 2015. Sukar untuk mengenal pasti atau membincangkan tempat-tempat yang masih belum kita dengar mengenainya. Secara peribadi dan dari sudut pandangan pasukan kami mempunyai kesempatan untuk membincangkan perkara ini kepada khalayak dan kawasan pilihan raya yang berbeza. Tetapi saya tetap tidak akan mengatakan bahawa kerana itu, ia diketahui di seluruh dunia dan oleh semua orang dan untuk semua orang. Kami telah mencuba yang terbaik dan kami akan terus membincangkannya. Dan Paus Franciscus, untuk memberi dorongan besar kepada ini, memutuskan untuk mewujudkan apa yang mereka panggil Borgo Laudato Si. Di sini di Rom. Satu lagi inisiatif untuk menyebarkannya ialah pembangunan apa yang mereka panggil Diploma Laudato Si. Terdapat pelbagai inisiatif yang cuba melakukan ini. Dan sebaik sahaja kita mewujudkannya di universiti, ia menyerang ramai orang muda. Jadi, anda tahu, ia menjadi kesempatan untuk menyebarkan pengetahuan tentang Laudato Si. Atas sumbangan saintifik dan sosialnya terhadap perlindungan planet kita, Allatra menerima restu daripada Yang Mulia Paus Franciscus. Galakan rohani untuk terus berusaha ke arah pemeliharaan planet kita ini sangat memberi inspirasi kepada para peserta Allatra dan mendorong mereka untuk meneruskan penyelidikan yang lebih mendalam tentang masalah nanoplastik, ancaman yang semakin meningkat kepada seluruh umat manusia dan masa depannya. Usaha ini menghasilkan penerbitan laporan saintifik, nanoplastik dalam biosfera untuk impak molekul terhadap krisis planet. Dan ini telah dibentangkan buat kali pertama pada Mei 2025 di persidangan antarabangsa Yayasan Santissimus Annus Pro. Pontifex di Vatikan oleh Presiden Allatra, Marina dari Zenova. Dokumentari ini sebahagiannya berdasarkan laporan saintifik tersebut. Kajian asas sedemikian terhadap ancaman nanoplastik menjadi mungkin melalui kerjasama antarabangsa antara kumpulan saintifik ALLATRA dan Universiti Katolik Bolivia San Pablo. Kami merupakan pasukan penyelidikan dari Universiti Katolik Bolivia San Pablo di Cochabamba. Kerja kami bertujuan untuk memahami bagaimana